Hai, anda nak buat wafel macam ni? Jom kami ajar. Mula dengan basahkan acuan dengan minyak secukupnya. Boleh sapu guna berus atau sembur macam ni. Tetapkan suhu 300 darjah Celsius dan tunggu sehingga acuan berasap macam ni. Tu tanda dah panas. Sekarang letakkan bancuhan ke dalam acuan. Tetapkan suhu ke 120 sehingga 150 darjah Celsius. Dan bakar dari 3 hingga 5 minit ikut kesesuaian. Dah siap. Mudahkan. Peringatan. Jangan pakai peralatan besi untuk keluarkan bahan yang hangus. Jika acuan calar, ia akan bertambah teruk dan sukar nak keluarkan wafel seterusnya nanti. Pastikan juga punca elektrik tidak berkongsi dengan produk lain. Jadi, dapatkan wafel mesin anda daripada kami.